Okay, sedikit pengenalan tentang diri saya. Of course, bila you join course ni, you kena kenal lah saya kan. Kalau tak kenal, tak guna kan. Okay. So, nama saya Muhammad Nazmi bin Ismail. Anda boleh panggil saya Nazmi, Encik Nazmi. So, saya usahawan. Saya businessman, usahawan. So, saya full time lah buat sekarang ni buat training lah untuk memberi kesedaran kepada pemain-pemain industri tentang building information modeling. Okay. So background saya adalah Bachelor in Engineering UiTM. Certification saya adalah Autodesk Certified Trainer. So siapa yang join kursus-kursus saya, especially kursus-kursus physical, saya akan berikan anda Autodesk Certificate of Completion. Saya juga merupakan HRD Corp Accredited Trainer. So jika syarikat anda boleh apply grant daripada HRD untuk nak join training, boleh apply lah kan. HRD Corp, Human Resource Development Corp. Dan saya dah attend CNDP BIM Manager courses part 1 dan part 2. Cuma tak selesai lagi dia punya assessment kan. Okay. Right. So pengalaman saya sekarang fokus full time buat akademi saya, NIR Academy. You boleh pergi dekat website saya nfdesignengineering.com. Dalam tu ada semua tutorial video, ada e-book, ada rakaman-rakaman kelas, rakaman-rakaman webinar. So anda boleh tengok dalam tu. Anda boleh mula belajar skill-skill building information modeling dengan kos yang murah. Sebab tak semua orang boleh join kelas digital kan. Alright. At least anda mula belajar dulu. Macam ni, anda bayar RM50. At least anda dah mula belajar. Walaupun anda tak praktis software, at least anda faham apakah itu BIM. Bila anda faham apakah itu BIM, anda nak masuk apa? Road, infrastructure, tak ada masalah sebab anda dah faham. The problem is anda tak faham. Anda buat ni, BIM, orang nak belajar BIM, anda pun nak belajar BIM. Anda tak faham. Bila anda faham, anda akan lebih jelas hala tuju anda. Anda akan lebih nampak macam mana BIM ni boleh bantu anda. Anda boleh kerjaya tu. Anda civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer, land survey. Bila anda faham kaedah BIM, anda akan nampak macam mana benefit dia. Saya merupakan bekas pengarah syarikat lama saya, BIM Expert Selamat. Biasalah kita ni orang bisnes kan, buka tutup bisnes. Buka company, jual company. Itu perkara biasa dalam bisnes. So saya sebelum buka syarikat, saya freelancer, BIM freelance. Duduk dekat Starbucks, duduk dekat Coffee Bean, duduk dekat McD buat kerja kan. So sebelum tu saya pernah ada pengalaman kerja dekat dalam industri oil and gas lah, sebagai inside sales engineer dan draftsman. Okay, itulah pengenalan saya kan, Nazmi Ismail. Boleh follow YouTube channel saya Nazmi Ismail, TikTok, LinkedIn, Facebook dan lain-lain lagi. Okay, ni sikit-sikit.